Mari dengar, wahai kawan, hikayat lama wajah baru, penuh nasihat dan teladan. Inilah pada zaman dahulu. Pada zaman dahulu. Hei, mana dia orang ni? Tak sampai-sampai lagi. Hah? Kenapa lambat? Penat Aki tunggu tau. Tadi ada orang jatuh motor. Habis duit dia berterabur. Iya? Kesian. Ada engkau tolong? Ada? Tolong kutip. Hei, 50 sen je. Ish. Patutnya tolong. Ini tak. Kau orang bagai menangguk di air keruh. Betul tu. Betul. Hah? What? Ayo. Kejap. Bagai menangguk di air keruh tu peribahasa Aki. Pandai cucu Aki. Ara tahu apa maksudnya? Itu pun tak tahu. Kau tahu maksudnya, Haris? Entah, tak tahu. Apalah abang ni? Bagai menangguk di air keruh ni maksudnya mengambil kesempatan di atas kesusahan orang lain. Tak faham lah. Cuba Aki cerita. Rindu nak dengar cerita Aki. Iya ke? Dengar ni. Pada zaman dahulu. Habis tu, kau buatlah macam aku. Ngau! Cubalah. Kejap. Lagi. Bising! Kacau aku tidur lah! Kau! Pergi tempat lain! Sekarang! Buat apa nak dengar cakap kau? Kau bukan raja di sini. Kami hanya dengar perintah singa. Raja di hutan ni. Tikus? Kenapa ni? Raja singa dalam bahaya. Marilah tolong. Apa? Ngau! Di mana? Sana. Raja singa sedang berlawan dengan pemburu. Apa? Pemburu? Tak boleh. Kita mana boleh lawan pemburu? Kita ke binatang yang diburu? Pemburu tu Kita tak perlu tolong. Raja singa kan kuat. Dia mesti menang.
Tiada lagi Raja Singa. Wah, tìm kali saja. Semalam aku nampak dia tangkap ular. Habislah kita. Ha? Ada lagi kau nak? Oh, selamat. Mana rusa? Pemburu dah tangkap. Merpati? Ditangkap pemburu. Kenapa kau ada kat sini? Binatang lain? Semua sedang bersembunyi. Takut